Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mazarina Sasabila binti Abdul Aris, S71241. Kumpulan kami ingin membentangkan tajuk iaitu berkenaan penilaian kaedah latihan dan pembangunan modal insan dalam sektor perbankan. Sebelum masuk lebih lanjut, saya ingin memberi pengenalan berkenaan sejarah awal konsep modal insan yang mula diperkenalkan secara tegas pada tahun 1960-an daripada ahli ekonomi yang bernama Theodore Scott and Gary Becker. Theodore Scott telah memperkenalkan idea bahawa pelaburan dalam manusia seperti pendidikan dan kesihatan adalah bentuk pelaburan ekonomi. Menurut Scott, perkara ini membawa maksud kepada kepentingan modal insan yang ada pada dalam diri manusia, kerana manusia itu sendiri adalah aset yang penting bagi ekonomi, dan melabur dalam manusia boleh meningkatkan produktiviti dan pertumbuhan ekonomi. Manakala Gary Becker telah memperluaskan konsep ini dalam buku beliau yang bertajuk Human Capital, yang telah menjadi asas kepada kajian modal insan moden. Bagi permulaan kaedah penilaian latihan yang sistematik iaitu bermula pada tahun 1959 apabila Donald Kirkpatrick memperkenalkan model penilaian 4 tahap iaitu reaksi, pembelajaran, tingkah laku dan hasil sebagai kaedah penilaian keberkesanan sesuatu program. Seperti yang kita sedia maklum, ekonomi pada masa kini semakin moden. Pemodenan ekonomi ini berlaku disebabkan oleh teknologi, perniagaan pasaran dan perubahan regulatori yang pantas. Dengan ini, institusi kewangan atau sektor perbankan di Malaysia menghadapi keperluan yang semakin mendesak untuk melahirkan tenaga kerja yang kompeten, adaptif dan berdaya saing. Dalam lanskap industri kewangan yang dinamik, institusi perbankan di Malaysia seperti Maybank, CIMB Bank, RHB Bank, Hol Leong Bank dan lain-lain memainkan peranan penting dalam memastikan kestabilan dan pertumbuhan ekonomi negara. Salah satu faktor utama yang menyokong kecekapan institusi-institusi ini ialah pelaburan berterusan dalam latihan pembangunan modal insan. Oleh itu, laporan ini bertujuan untuk menilai secara kritikal kaedah-kaedah latihan yang digunakan dalam sektor perbankan di Malaysia, yang bertujuan untuk pembangunan modal insan dan mengetahui isu-isu dan cabaran dalam mengamalkan kaedah latihan bagi pembangunan modal insan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Syamil Irfan bin Saleh, nombor matrik S71998. Pada hari ini akan membentangkan tentang kaedah-kaedah pengurusan yang digunakan dalam pembangunan modal insan dalam sektor perbankan di Malaysia yang semakin penting dalam menghadapi era globalisasi dan digitalisasi. Pada masa kini, pekerja dalam sektor perbankan perlu menguasai teknologi maklumat sambil menggunakan perkhidmatan secara tradisional, terutama bagi golongan pelanggan yang kurang mahir IT. Oleh itu, pembangunan modal insan perlu seimbang antara aspek digital dan kemahiran insania. Kaedah pertama ialah latihan dan pembangunan berterusan. Kaedah pertama yang digunakan oleh bank-bank di Malaysia ialah latihan dan pembangunan berterusan. Sebagai contoh, Maybank telah menggunakan platform digital dinamakan Go Ahead Learn untuk menyediakan pelbagai kandungan pembelajaran yang berfokus pada kemahiran digital dan kepimpinan. Selain itu, mereka juga turut melaksanakan learning investment bagi melatih pekerja dalam bidang baharu seperti analisis data, ESG dan ESG supaya staf boleh menyumbang di pelbagai jabatan termasuk perkhidmatan kaunter. Seterusnya, kepimpinan dan perancangan sumber strategi. Seterusnya, kaedah kedua melibatkan pembangunan kepimpinan melalui latihan strategi. Contohnya, RHB Bank memperkenalkan RHB Igniter Emerging Leaders yang melibatkan bimbingan mentor dan mentee untuk melatih pekerja muda menjadi pemimpin masa hadapan. Program ini juga merangkumi pembangunan pengalaman kelas formal dan
dan tugasan projek. RHB turut mewujudkan leadership framework and culture untuk menyokong emosi dan kesihatan fizikal pekerja serta mewujudkan budaya kerja yang selesa dan produktif. Selain itu juga, digitalisasi HR dan people analytical penting. Hal ini dapat dilihat apabila kaedah ketiga iaitu digitalisasi pengurusan sumber manusia dapat membantu sebuah syarikat perbankan. Sebagai contoh, CIMB menggunakan sistem Human Capital Management HCM untuk mengumpulkan data prestasi, keperluan latihan dan kesiapsiagaan bakat. Dalam sistem ini, mereka boleh mencadangkan kursus tertentu kepada pekerja seperti Python, Tableau atau latihan keselamatan cyber. Selain itu, dashboard bakat yang disediakan membolehkan pengurusan melihat siapa yang bersedia dinaikkan pangkat atau dipindahkan ke cawangan lain. Contohnya dari Malaysia ke Indonesia berdasarkan skor kepimpinan dan kecekapan digital. Keempat, pengekalan bakat dan kesejahteraan pekerja. Bank-bank juga memberikan tumpuan kepada pengekalan pekerja berkemahiran tinggi. Sebagai contoh, Bank Islam melaksanakan strategi Employer of Choice dengan menyediakan waktu kerja fleksibel, faedah kesihatan mental dan persekitaran kerja yang mesra keluarga. Mereka juga menempatkan pekerja berbakat tinggi di jabatan yang sesuai melalui internality, mobility dan career pathway. Tambahan pula, ganjaran melalui Star Award diberikan kepada pekerja berprestasi tinggi yang berjaya mengurangkan kadar berhenti kerja secara sukarela. Di samping itu juga, keseimbangan, inklusiviti serta kepelbagaian. Sebenarnya bank turut memberikan tumpuan kepada keseimbangan kerja dan kehidupan serta inklusiviti. Hong Leong Bank memperkenalkan flexi work policy bagi menyokong pekerja yang memerlukan waktu kerja fleksibel, khususnya selepas pandemik. Melalui people analytic, mereka boleh mengesan tekanan, emosi atau rasa tak asing dalam kalangan pekerja dan menyediakan bimbingan sewajarnya. Contoh lain pula, MyBank pula menonjol dalam aspek kepelbagaian dan inklusiviti dalam program Human Eco Waivers untuk mencapai wanita luar bandar dan golongan minoriti. Mereka juga telah mencapai lebih 41% wanita dalam jabatan pengurusan kanan, melebihi sasaran nasional. Akhir sekali, kerjasama industri dan akademik. Akhir sekali, pembangunan modal insan turut melibatkan kerjasama dengan institusi pengajian tinggi. Sebagai contoh, RHB bersama dengan UTM, Uniten dan UUM dalam latihan industri dan projek akhir tahun melalui RHB University Collaboration Program. Mereka menggunakan pendekatan 72-20-10 iaitu 70% pembelajaran melalui pengalaman, 20% bimbingan dan 10% formal. Contoh lain, Bank Islam pula menjalankan latihan bersama IBFIM dan pelajar Universiti Islam Tempatan seperti UIA dan Uniza bagi melatih bakal perbankan Islam. Pakar perbankan Islam. Kesimpulannya, sektor perbankan Malaysia. Seterusnya, saya akan melaporkan berkaitan isu-isu utama yang terdapat dalam sektor perbankan di Malaysia. Latihan yang tidak sesuai dengan keperluan organisasi merujuk kepada banyak bank di Malaysia menghadapi masalah di mana latihan yang diberikan kepada pekerja tidak selaras dengan perkembangan teknologi dan perubahan dalam industri perbankan. Sebagai contoh, kita dapat lihat adalah latihan yang diberikan kepada pekerja hanya kemahiran asas, bukan pendedahan kepada teknologi terkini seperti AI. Jika latihan diberikan tidak relevan dengan teknologi, bagaimana pekerja nak menyelesaikan masalah menggunakan teknologi serta bagaimana mereka nak meningkatkan kecekapan dalam pengurusan. Untuk mengatasi masalah ini, latihan perlulah diberikan sesuai dengan keperluan teknologi serta perlu diselaraskan dengan strategi jangka masa panjang bank. Kekurangan sumber dan kos latihan yang tinggi. Bank seringkali menghadapi masalah untuk menyediakan latihan yang berkualiti kerana kekangan keuangan. Ini merupakan masalah besar bagi bank yang bersaiz kecil kerana mereka tidak mampu untuk menyediakan latihan secara berterusan yang berkesan. Tanpa latihan yang mencukupi, kemahiran pekerja akan terbantut dan akhirnya mengurangkan prestasi pekerja serta mengurangkan daya saing bank. Kajian ini juga menunjukkan bahawa walaupun kos yang tinggi untuk menyediakan latihan, namun ia merupakan salah satu pelaburan jangka masa panjang yang mampu memberikan manfaat yang sangat besar kepada bank.
Untuk mengatasi masalah ini, bank boleh menggunakan e-learning ataupun platform latihan atas talian kerana ia hanya melibatkan kos yang efektif serta bank dapat memastikan latihan yang diberikan berkualiti tinggi. Kurangnya pengukuran keberkesanan latihan. Banyak bank tidak mempunyai satu sistem penilaian yang menyeluruh untuk menilai kesan latihan yang diberikan kepada pekerja terhadap prestasi dan juga matlamat organisasi. Tanpa penilaian yang betul, bank tidak dapat mengetahui yang mana satu latihan yang diberikan itu berkesan, yang mana satu latihan itu perlu diperbaiki serta yang mana perlu dihentikan serta-merta. Ini boleh menyebabkan pembaziran sumber. Untuk mengatasi masalah ini, bank perlu menggunakan penilaian latihan yang lebih sistematik dan menggunakan data analitik untuk melihat kesan jangka panjang terhadap produktiviti pekerja dan prestasi organisasi. Perubahan teknologi yang semakin pesat dan keperluan latihan yang semakin berkembang. Teknologi dalam sektor perbankan semakin berkembang pesat, oleh itu latihan perlulah disesuaikan dengan perubahan ini seperti perbankan digital, AI dan big data. Jika bank tidak menyediakan latihan terkini, pekerja akan tertinggal dalam melaksanakan tugas mereka serta akan menyebabkan kesan buruk terhadap perkhidmatan pelanggan serta prestasi keseluruhan bank. Sebagai contoh, CIMB telah menggunakan Human Management Capital untuk membantu mengenal pasti jurang kemahiran dan menyediakan latihan yang lebih berfokus kepada pekerja. Sehubungan dengan itu, bank perlulah menyediakan latihan berterusan berkaitan dengan teknologi baru yang lebih berfokuskan kepada kecerdasan buatan, analitik data dan perbankan digital untuk memastikan pekerja relevan dengan perubahan dalam industri. Motivasi dan penlibatan staf. Motivasi memainkan peranan yang sangat penting untuk memastikan latihan yang diikuti dengan baik. Jika pekerja merasa latihan tidak berguna ataupun tiada kaitan dengan kerjaya mereka, maka mereka tidak akan mengikuti secara serius. Pekerja yang tidak mempunyai motivasi, mereka tidak dapat menggunakan kemahiran baru secara efektif yang akhirnya akan menjejaskan produktiviti bank. Untuk meningkatkan penlibatan pekerja, bank boleh memastikan bahawa latihan dikaitkan dengan peluang kerjaya. Di samping itu juga bank boleh memberikan insentif ataupun penghargaan kepada mereka yang berprestasi baik dalam latihan. Ini secara tidak langsung akan meningkatkan motivasi dan penlibatan pekerja dalam program latihan yang akan datang. Kesukaran untuk mengimbangi antara pekerjaan harian dan latihan. Pekerja sering menghadapi kesukaran untuk mengimbangi pekerjaan harian dengan latihan yang boleh menjejaskan kualiti kerja. Oleh itu, mereka tidak mengikuti latihan secara konsisten. Latihan yang tidak konsisten akan membantu kemahiran mereka yang akhirnya akan menjejaskan prestasi mereka. Sehubungan dengan itu, penyediaan latihan secara lebih fleksibel seperti penyediaan modul dalam talian atau pembelajaran secara mikro yang boleh diakses bila-bila masa boleh membantu mereka untuk menyelesaikan latihan tanpa perlu mengganggu kerja harian mereka. Seterusnya saya akan menerangkan bahagian konsep-konsep yang berkaitan pengurusan sumber manusia dalam sektor perbankan. Konsep yang pertama ialah perancangan tenaga kerja. Perancangan tenaga kerja merupakan satu aspek penting dalam pengurusan sumber manusia yang melibatkan proses sistematik untuk meramal, mengenal pasti dan menguruskan keperluan tenaga kerja dalam sebuah organisasi. Proses ini menjadi semakin penting untuk sektor perbankan Malaysia kerana perubahan teknologi yang pantas, kehendak pelanggan yang berubah-ubah dan persaingan dalam pasaran kewangan. Sebagai contoh, bank utama seperti MyBank dan CIMB telah menggunakan sistem HRM berasaskan data untuk meningkatkan perancangan sumber manusia mereka. Bank boleh meramalkan keperluan tenaga kerja masa depan dan mengenal pasti kekurangan kemahiran dengan menggunakan teknologi seperti analisis data besar. Antara teori yang berkaitan dengan konsep ini ialah teori pengurusan strategik sumber manusia yang diperkenalkan oleh Rick dan MC Mahan yang menekankan keperluan menyelaraskan fungsi sumber manusia dengan strategi keseluruhan organisasi. Teori ini menyarankan bahawa kelebihan daya saing boleh dicapai apabila amalan sumber manusia seperti pengambilan, pembangunan dan ganjaran diintegrasikan dengan matlamat jangka panjang organisasi.
Konsep yang kedua ialah latihan dan pembangunan. Latihan dan pembangunan merupakan elemen penting dalam pengurusan sumber manusia yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan kecekapan pekerja agar mereka dapat menjalankan tugas dengan lebih efektif dan selaras dengan matlamat organisasi. Dedakkan teknologi kewangan, digital operasi dan jangkaan pelanggan yang lebih tinggi terhadap kecekapan perkhidmatan telah menjadikan latihan dan pembangunan menjadi lebih penting dalam sektor perbankan Malaysia. Oleh itu, bank seperti MyBank, Bank Islam dan RHB telah membelanjakan banyak wang untuk meningkatkan kapasiti modal insan melalui program latihan digital, kemahiran analitik dan pembangunan kepimpinan. Antara teori yang berkaitan dengan konsep ini ialah teori modal insan yang diasaskan oleh Gary Becker yang memberikan justifikasi yang kukuh terhadap pelaburan dan latihan dan pembangunan. Menurut teori ini, pekerja yang menerima pendidikan dan latihan akan memperoleh pengetahuan dan kemahiran yang meningkatkan produktiviti mereka dan seterusnya akan menghasilkan pelanggan kewangan untuk organisasi. Dalam sektor perbankan yang bersifat dinamik dan berorientasikan perkhidmatan, nilai modal insan amat penting kerana perkhidmatan berkualiti tinggi sangat bergantung kepada kemahiran interpersonal, teknikal dan profesionalisme kaki tangan. Modal insan meningkatkan produktiviti dan menyumbang kepada inovasi dan penyelesaian masalah yang lebih baik untuk syarikat. Konsep yang ketiga ialah pengurusan prestasi. Pengurusan prestasi merupakan satu komponen utama dalam pengurusan sumber manusia yang bertujuan untuk memastikan pekerja mencapai objektif mereka selaras dengan matlamat strategi organisasi. Ia termasuk proses yang sistematik seperti penetapan matlamat kerja, penilaian keputusan, pemantauan prestasi dan maklum balas konstruktif kepada pekerja. Dalam konteks sektor perbankan, pengurusan prestasi yang baik adalah penting kerana prestasi pekerja mempunyai hubungan langsung dengan keputusan pelanggan. Pematuhan kepada undang-undang dan ketentuan organisasi. Bank-bank Malaysia seperti Bank Islam dan Public Bank telah memodernkan sistem pengurusan prestasi mereka dengan mengintegrasikan teknologi seperti sistem berasaskan awan dan kecerdasan buatan AI bagi menilai prestasi dalam masa nyata serta menyediakan maklum balas yang bersasar dan segera. Antara teori yang berkaitan dengan konsep ini ialah teori penetapan matlamat oleh Edwin Locke dan Gary Lam. Adalah rujukan penting dalam pengurusan prestasi dari segi teori. Teori ini menyatakan bahawa matlamat yang khusus, sukar dan digabungkan dengan maklum balas prestasi berkala akan meningkatkan pencapaian pekerja. Dalam sektor perbankan, kaedah ini digunakan untuk menetapkan KPI untuk setiap jabatan dan pekerja. Contohnya, pegawai perkhidmatan pelanggan akan diletakkan matlamat seperti masa tindak balas terhadap aduan pelanggan, manakala pegawai pinjaman akan dinilai berdasarkan kadar kelulusan permohonan atau kadar pembayaran balik yang berjaya. Dengan maklum balas yang berterusan, pekerja boleh mengetahui sejauh mana mereka telah berjaya dan boleh menyelesaikan cara kerja mereka jika perlu. Konsep yang keempat ialah pembangunan kepimpinan. Salah satu komponen penting dalam strategi pembangunan sumber manusia ialah pembangunan kepimpinan yang bertujuan untuk mewujudkan pemimpin berwibawa, bermoral dan berkebolehan untuk memimpin organisasi ke arah mencapai objektif dan visinya. Dalam sektor perbankan, proses ini menjadi semakin penting kerana ia menghadapi perubahan lanskap digital, persaingan serantau yang meningkat dan keperluan untuk mengekalkan kepercayaan pelanggan dan dunia sentiasa berubah-ubah. Dalam sektor perbankan, pembangunan kepimpinan sering dilaksanakan melalui program seperti Succession Planning dan Leadership Development Centers. Contohnya, MyBank telah melaksanakan Global MyBank Apprenticeship Program yang direka bentuk untuk membentuk pemimpin muda melalui pembelajaran berstruktur, latihan silang fungsi dan pengalaman antarabangsa. Antara teori yang berkaitan dengan teori ini ialah teori pembangunan kepimpinan, iaitu teori transformasi kepimpinan leadership. Menurut teori ini, pemimpin transformasi adalah mereka yang mampu memotivasikan dan menginspirasi pengikut mereka untuk mencapai lebih daripada yang mereka jangkakan melalui pencapaian visi bersama, pembangunan intelek, pengaruh idea dan pertimbangan individu. Konsep yang kelima ialah penekanan kepada pengekalan pekerja. Pengekalan pekerja merupakan satu komponen penting dalam pengurusan sumber manusia strategik.
khususnya dalam sektor perbankan yang sangat bergantung kepada kemahiran, pengalaman dan kestabilan tenaga kerja dalam memastikan kelangsungan serta daya saing organisasi. Dalam konteks pengekalan pekerja, istilah pengekalan pekerja merujuk kepada usaha berterusan yang dilakukan oleh organisasi untuk memastikan pekerja yang berkualiti tinggi kekal dalam jawatan mereka untuk tempoh yang lama. Dengan revolusi digital, persaingan serantau dan peningkatan jangkaan pelanggan terhadap mutu perkhidmatan, pengekalan pekerja menjadi penting dalam sektor perbankan Malaysia. Salah satu teori utama yang berkaitan dengan pengekalan pekerja ialah Job Imbalance Theory. Teori ini membantu organisasi memahami bahawa keputusan pekerja untuk kekal adalah hasil daripada gabungan pelbagai elemen yang berkaitan dan bukan hanya tentang gaji dan faedah, tapi juga perasaan sosial dan psikologi secara sosial dan psikologi kepada organisasi dan perusahaan kerja mereka. Untuk memperkukuhkan lagi pendekatan ini, bank boleh menggunakan alat analisis HR untuk menilai betapa mendalam kepuasan setiap pekerja. Dengan analisis ramalan, organisasi boleh mengenal pasti pekerja berisiko tinggi untuk berhenti dan menyediakan campur tangan proaktif seperti sesi bimbingan kerjaya, tugasan kerja atau pembangunan peribadi. Hal ini kerana sektor ini mesti mengekalkan tenaga kerja yang berkebolehan dan kuat dari segi moral untuk terus berkembang dalam persekitaran kewangan yang lebih sukar dan mencabar. Sekian, terima kasih. Nama saya Syajijan S71693. Hari ini saya nak bentangkan cabaran perbankan Malaysia. Cabaran pertama ialah penyesuaian pekerja terhadap teknologi baru. Dalam era digital ini, penggunaan teknologi seperti perbankan dalam talian, automasi dan AI menjadi keperluan utama. Namun ramai pekerja terutama golongan yang berumur atau kurang cerdik teknologi menghadapi kesukaran untuk menyesuaikan diri. Ini menyebabkan kepesanan latihan yang diberikan tidak mencapai tahap yang optimal. Seterusnya sedang menjelaskan perilaku keseluruhan organisasi. Cabaran yang kedua ialah ketidaksesuaian bentuk latihan dengan keperluan sebenar pekerja. Banyak organisasi kini menggunakan latihan atas talian. Sebenarnya ia lebih menjimatkan kos dan masa, tetapi pendekatan ini tidak sesuai untuk semua pekerja. Ada yang lebih memahami melalui pembelajaran semuka, iaitu face to face, terutama dalam golongan pekerja yang memerlukan bimbingan yang lebih rapat. Oleh itu, bentuk pelatihan perlu disesuaikan mengikut profil dan keupayaan setiap pekerja. Cabaran yang ketiga ialah kepelbagaian gaya kepimpinan dalam organisasi. Wujudnya pemimpin yang masih mengamalkan gaya autokratif dan rigid berbanding pemimpin muda yang lebih terbuka dan demokratik. Perbezaan ini menyebabkan tidak konsisten dalam pelaksanaan latihan, budaya kerja dan yang tidak seimbang dan keliruan dalam hal tujuan organisasi. Seterusnya, cabaran keempat adalah ketidaksesuaian kemahiran pekerja dengan keperluan organisasi. Walaupun pekerja mempunyai kelayakan akademik, mereka mungkin tidak memiliki kemahiran semasa seperti data analitik, keselamatan cyber atau penggunaan sistem feature. Jurang ini menyebabkan industri kewangan terpaksa bergantung kepada latihan tambahan yang memakan masa dan kos. Cabaran kelima ialah kurangnya pelibatan pekerja dalam program pembelajaran. Ramai pekerja tidak aktif menyertai latihan kerana kegangan masa, kurang kesedaran dan tidak efisien yang jelas. Mereka tidak nampak kaitan langsung antara latihan dan kenaikan pangkat atau ganjaran. Ini menyebabkan program latihan tidak memberi impak dan harapannya. Akhir sekali, cabaran ke-6 ialah kesesuaian pemimpin dalam pengurusan perubahan. Sebahagian pemimpin kurang bersedia untuk mengamalkan pendekatan baru seperti leadership. Walaupun program seperti Illegal Leadership Lab telah dijalankan, hasilnya tidak terkonsisten. Pemimpin yang tidak menyokong perubahan akan menyebabkan keseluruhan pasukan susah bergerak ke hadapan. Kesimpulannya, cabaran-cabaran ini menunjukkan bahawa pembangunan
bukan sahaja memberikan pelaburan dari segi kewangan, tetapi juga penjelasan dari segi pendekatan latihan, kepimpinan dan proyek bekerja. Penyelesaian menggunakan strategi yang menyeluruh, fleksibel dan disesuaikan dengan realiti tempat kerja semasa. Sekian, terima kasih. Kesimpulannya, pembangunan modal insan adalah kunci bagi memastikan pekerja mampu terus bersaing dan memenuhi matlamat sesebuah organisasi perbankan di sesebuah negara. Oleh itu, pekerja perlu mampu beradaptasi dengan teknologi seperti AI dan ICT yang amat penting dalam era perbankan kini untuk memenuhi keperluan dan kehendak pelanggan yang mahukan perkhidmatan yang pantas dan efisien. Dengan dibantu oleh pihak daripada pengurusan, contohnya HR. Selain itu juga kaedah latihan moden yang menekankan keseimbangan antara prestasi kerja dan kesejahteraan pekerja serta pedahan pada teknologi baru harus dipergiatkan, terutamanya yang menyangkut kepada isu maklumat serta pengurusan penyimpanan data analitikal. Selain itu juga cabaran utama seperti kesukaran penyukaran terhadap perubahan IT khususnya dalam kalangan pengurus dan penganalisis data perlulah diberikan perhatian serius untuk memastikan pihak perbankan mampu menyesuaikan perbankan pada hari ini selari dengan perkembangan semasa. Oleh itu, intervensi di organisasi diperlukan bagi menyokong kesihatan mental, suasana kerja positif dan pembangunan berterusan agar pekerja terus kekal relevan dan kompetitif untuk terus bersaing dalam perubahan era digitalisasi dan juga penggunaan robotik dan AI yang semakin meluas, khususnya dalam sektor perbankan.